Okey, Uncle. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Sorry. Okey, Uncle. Apa cerita? Nak buat permohonan untuk petrol nak dapat subsidi. Oh, petrol SKPS. Okey. Saya bawa taksi lah. Bawa laju ke bawa perlahan? Pelan-pelan. Oh, jangan laju lah. Takut Uncle Willy. Saya takut Uncle Willy. Terbang semua. Kereta terbang apa semua. Bawa elok-elok. Okey. Saya sudah pergi dekat petrol pump. Okey, nak register, apply. Sudah apply. Apply tak boleh jadi. Dia kata dia mau email lah, mau password lah. Dulu ada register mana ada ingat dulu. Tak ada. Dia balik-balik kita punya password dengan email tertutup. Asal pakai password? Asal pakai IC? Bukan, dia minta itu email dengan password. Good. Password. Bikin tak jadi, terus datang sini. Okey. Baru boleh kasih kita, boleh tapi kasih IC lah. Kita terus kasih pakai flip card. Nak flip card tu lah. Jangan tanya sikit boleh? Jangan Dia lupa password dia. Dulu dia pernah register macam ni. Dia dah pergi station. Bila dah pergi station, so benda tu kita boleh bantu dia untuk generate kan. Dah pergi sebab station minta password apa semua sebelum ni yang dia daftar ni. Kalau semua benda dia lupa, bikin balik. Kena tak apa, kita bantu nanti bikin balik, nanti kena call. Baru tu formnya saya dah kasih dia, kata boleh lumayan email dengan itu tak ada. Faham. Jadi awak pergi direct sini. Tapi nanti segala resit yang isi bermula daripada SKPS ni simpan tau. Pakai apa? Isi pakai apa? Settle ke? Pakai apa ke? Cash banyak lah. Oh, tak ada pakai app. Tak ada. Pun sama juga. Okey. Masalah selesai. Bawa apa? Taxi juga. Sama-sama jangan dua orang sejumpa lumba pula. Dia bawa Grab. Oh, dia bawa Grab. Jap. Saya tinggalkan. Berborak lalu orang tapi sambil bincang masalah. No, Uncle, kereta lama tu masih lagi macam kereta nurse tu yang atas ada tu. Wira. Proton Wira, kebanggaan negara. Thank you, Uncle. Jom, support lokal. Jangan confuse. Bodi 95 dengan harga RM1.99 di bawah sediaan Kementerian Kewangan. Manakala SKPS, skim kawalan petrol bersubsidi dengan harga RM2.05 di bawah sediaan KPDN. Kepada 21 kenderaan pengangkutan awam dan barangan. Mohon di mysubsidi@kpdn.gov.my atau datang ke pejabat KPDN Melaka sempena Hari Terbuka SKPS. Jangan lupa like, follow, komen dan share untuk konten yang seterusnya.